Bila lalu jalan tak rata, boleh keluar bunyi kakak. Dia kalau lalu jalan tak rata lah. Kalau bush ni bukan yang original. Hai, T1 Minit hari ni. Okey, hari ni kepada semua saya nak tegur, saya nak bagi teguran sikit atau pesanan sikit . Sebab ini berdasarkan pengalaman saya. Okey. Kalau part bawah kereta kita ni yang guna getah, terutamanya Cerarex bush ataupun babush, tolong cari yang original. Okey, contoh contoh Mes tengok sini. Okey, ini babush untuk Proton Persona ni. Ni. Sebab dia punya material getah ni berbeza tau dengan yang biasa ataupun dengan yang silikon yang biru tu. Contoh yang ni, cuba tengok betul-betul. Okay, ini Cerarex dia, Cerarex bush. Owner datang bagi tahu handling tak sedap. So bila saya check, nampak patutlah dia punya Cerarex bush ni dia tak pakai yang ori, dia pakai yang biru ni. So apa jadi tadi, bila dia pegang dekat Cerarex, dia pegang, contoh dia pegang macam ni kan, dia bergerak macam ni. Dia tak fit. Itu masalah bush yang model macam ni. Sebab tu saya selalu tegur, kalau nak tukar Cerarex bush, pastikan yang original. Saya dah pasang dah yang original tadi. Lepas tu kalau nak tukar babush ni pun sama. Babush ni memang kena tukar yang original. Kalau pakai yang biasa, dia akan jadi longgar. Ni tengok contoh Jadi nampak tak, babush ni kalau pakai yang tak ori, sama juga. Bila dia pegang dekat batang tu nanti, dia akan bergerak macam ni. So apa berlaku? Bila lalu jalan tak rata, boleh keluar bunyi kakak. Dia kalau lalu jalan tak rata lah. Kalau bush ni bukan yang original. Kalau Cerarex bush tadi, kalau pakai yang biasa, steering kita tu steering tegak, tapi kat bawah tu tayar tu rasa bergerak. So ingat pesanan saya, nak tukar babush ataupun Cerarex bush ataupun bush yang melibatkan getah macam ni, yang pegang kita punya besi, utamakan yang original dulu. So kalau kereta anda ada masalah, nak saya cek, boleh bawa datang ke PZ Motorsport Sunway Post. Dapat hari ni settle.